lega sikit rasa hati ni bila dengar pasal bantuan khas kewangan 2026 ni. Maklum sajalah kita yang ada bersara ni, bila dengar berita tentang krisis kat Asia Barat, mulalah risau harga barang naik. Duit bantuan ni lah dapat backup sikit-sikit, tak adalah sesak sangat nanti. Tapi sebenarnya duit ni bukanlah kita nak simpan bawah bantal pun. Bila kita dapat, kita pergi juga ke kedai runcit depan rumah, beli barang kat pasar tani. Secara tak langsung, niaga pun senyum sekali dapat jualan mereka rancak. Pusing-pusing, semua pun merasa rezekinya. Terima kasih sangat kepada Kerajaan Madani sebab masih ingat kat kami yang dah pencen selama ini. Bantuan khas kewangan 2026 ini memang tepat pada masanya. Dengan keadaan dunia yang tak menentu sekarang, sekurang-kurangnya adalah modal nak buat persediaan kalau barang naik harga. Duit ini kita guna buat belanja dapur, singgah gerai makan, beli barang harian, kita belanja. Peniaga pun dapat untung, ekonomi pun berjalan, semua dapat manfaat. Terbaik Kerajaan Madani sebab prihatin dengan nasib pesara dan penjawat awam pada hari ini. Alhamdulillah, bantuan khas kewangan 2026 ini memang tepat pada saat dan ketikanya dengan keadaan dunia yang ekonomi tak menentu. Kurang-kurangnya dapat kita mengurangkan beban untuk menyara sara hidup kita. Duit inilah kita gunakan buat belanja dapur. Walaupun ianya tak banyak tetapi memang boleh mencukupi lah. Beli barang harian, kita belanja. Perniagaan pun dapat untung, orang meniaga pun dapat untung. Terima kasihlah kepada Kerajaan Madani yang memberi bantuan sara hidup sebegini. Sama-sama kita ni pesara ni. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Madani atas pemberian bantuan khas kewangan tahun 2026 ini. Bantuan khas kerajaan 2026 ini sememangnya sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Malaysia, terutamanya penjawat awam dan juga pesara kerajaan. Dan ia pastinya satu berita yang sangat menggembirakan setiap daripada kita. Apatah lagi menjelang musim perayaan iaitu Hari Raya Aidilfitri yang akan disambut tidak lama lagi. Ianya juga sangat penting bagi kita kurang kenaikan harga barang disebabkan oleh konflik di negara Asia Barat. Kita semua harus berjimat cermat. BKK 2026 ini adalah salah satu cara bagaimana kerajaan menghargai setiap daripada kita sebagai penjawat awam yang telah banyak berjasa kepada kerajaan. Terima kasih Kerajaan Madani.